Ini merupakan perhimpunan yang terakhir sebelum kita menghadapi pilihan raya. Maka semangat perpaduan di kalangan ahli dan pemimpin adalah pada tahap yang begitu tinggi dan sebarang perbezaan pendapat dalaman yang ada sekalipun diketepikan dahulu dan tumpuan adalah semata-mata untuk memenangkan calon-calon Barisan Nasional dalam PRU nanti. Saya lihat pendekatan yang diambil oleh kedua-dua sayap pemuda dan puteri UMNO dan Barisan Nasional adalah begitu berkesan sekali, meningkatkan keyakinan orang-orang muda terhadap parti kerana ianya berteraskan kepada usaha untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ianya bukan sekadar retorik, bukan kita nak saja-saja nak bakar semangat orang, tetapi akhirnya hasilnya tak ada. Apa yang dibuat ialah untuk contohnya yang terbaru BN Youth Job Fair kan, membuka peluang pekerjaan. Kemudian masalah perumahan. Ada juga ada anak-anak muda kita yang nak berniaga. Jadi macam mana kerajaan membantu peniaga-peniaga kecil dari kalangan orang muda. Jadi satu persatu kehendak mereka itu diselesaikan dan saya lihat responnya begitu positif sekali. Tahap keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap BN dan UMNO khususnya semakin menggunung dan saya harap ianya akan diterjemahkan dalam bentuk undi dalam pilihan raya nanti. Saya lihat tuduhan demi tuduhan dilontarkan oleh pihak pembangkang, tetapi saya tak nampak apa relevansnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia tuduhan tanpa bukti. Kadang-kadang adalah disebut kami ada bukti, kami ada gambar, macam-macam lah dia kata. Tapi sampai ke hari ini tak ada pun yang ditunjuk. Jadi saya ingat jangan kita buang masa nak menjawab tuduhan yang tak berasas dan tumpukan hanya kepada kerja-kerja baik yang telah kita buat untuk rakyat dan pastikan bahawa rakyat faham keikhlasan kita untuk berjuang untuk rakyat.